saja. So memang stay KL, sewa semua. Masa tu tak mampu sewa, aku tidur surau. Barai. Tidur surau dekat Bukit Damansara. And dalam tidur surau tu lah kita orang pergi cari show free apa semua, try promote, cari festival apa semua, perform for free untuk semata-mata memperkenalkan lagu aku Esa Mejari dan aku Esa Mejari. So setahun berlalu. Kehidupan sebagai seorang selebriti seringkali dibayangi dengan kilauan cahaya populariti, kemewahan dan sanjungan peminat, namun hakikatnya putaran roda kehidupan tidak pernah menjanjikan kepastian. Di sebalik tabir kemasyhuran, terdapat segelintir anak seni di Malaysia yang pernah menempuh fasa paling gelap dalam hidup mereka sehingga terpaksa bergelar gelandangan. Mengikut takrifan umum, gelandangan merujuk kepada individu yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan terpaksa merayau serta tidur di tempat-tempat awam seperti kaki lima, perhentian bas atau jambatan akibat kesempitan wang, masalah keluarga mahupun gangguan kesihatan. Kisah-kisah mereka yang pernah menghuni jalanan ini bukan sekadar satu pendedahan sisi duka industri hiburan, malah ia menjadi bukti tentang ketabahan jiwa dalam mendepani ujian hidup yang paling getir sebelum kembali bangkit mencari sinar baru. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti Malaysia yang pernah hidup sebagai gelandangan. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Norish Karman. Saya terima. Kalau orang kata ia Kia Farah, saya terima. Kalau orang kata itu kerana saya memang tidak patut kaya, saya terima. Apapun saya terima. Kerana hidup saya kerana Allah. Hidup saya kerana anak-anak saya. Itu saja. Pelakon terkenal Norish Karman baru-baru ini mendedahkan sisi gelap kehidupannya apabila terpaksa berumah di dalam kereta bersama 4 orang anaknya selama hampir 2 bulan selepas melalui fasa penceraian. Keadaan tersebut berlaku ekoran kegagalan pihak berkaitan melunaskan sewa rumah yang akhirnya memaksa mereka keluar tanpa mempunyai tempat tinggal tetap. Dalam tempoh yang sangat mencabar itu, Norish dan anak-anaknya terpaksa menjalani rutin harian yang sukar, termasuk menggunakan kemudahan di gimnasium atau tempat awam untuk mandi dan membersihkan diri demi kelangsungan hidup di jalanan. Ketabahan anak-anaknya menjadi sumber kekuatan utama buat Norish apabila mereka dilaporkan tidak pernah merungut walaupun terpaksa tidur dalam ruang yang sempit dan serba kekurangan. Beliau juga mendedahkan pernah menolak bantuan daripada rakan-rakan rapat kerana enggan terhutang budi atau membebankan orang lain. Sebaliknya memilih untuk berdikari sehingga kehidupannya kembali stabil melalui perniagaan catering dan tawaran lakonan. Kisah ini kembali tular pada April 2026 sebagai pengajaran tentang realiti pahit yang mungkin dihadapi oleh sesiapa saja termasuk selebriti apabila diuji dengan kemerosotan kewangan dan masalah kesihatan. 5. Azhar Azmi. Kau nak tahu satu benda yang ni betul-betul orang tak tahu dan aku tak expose pun the moment masa aku kena ambil tu. Habis tak ada apa-apa langsung, aku dibebaskan, aku keluar daripada situ. Dunia akhirat aku ada RM28 je. Berdasarkan pendedahan beliau, Azhar Azmi melalui fasa hidup yang sangat tragis apabila terpaksa melarikan diri bersama suami dan anak-anak demi mengelakkan dikesan pihak berkuasa. Dalam tempoh pelarian tersebut, mereka menjalani kehidupan yang sangat naif serta menumpang tidur di surau-surau dan menggunakan kemudahan di stesen minyak untuk mandi serta membersihkan diri. Ketidaktentuan hidup ini memaksa mereka berpindah randah tanpa arah tujuan yang tetap, menggambarkan situasi sebenar mereka yang telah kehilangan segala-galanya dan hidup dalam ketakutan. Keadaan menjadi semakin terdesak apabila mereka cuba mendapatkan perlindungan terakhir dengan bersembunyi di sebuah madrasah tahfiz di utara tanah air sebelum akhirnya berjaya dikesan dan ditangkap oleh pihak polis pada Mac 2026. Azam mendedahkan bahawa sepanjang tempoh itu beliau bukan sahaja kehilangan harta benda tetapi juga maruah diri, malah ketika ditahan beliau benar-benar berada dalam keadaan sehelai sepinggang. Pengalaman pahit menempuh hidup seperti gelandangan dan berlindung di pusat keagamaan sebelum ke lokap menjadi titik paling rendah dalam sejarah hidup pelakon ini. 4. Amir Jahari. Lagu 38, komposer dia, penulis lirik dia, penyanyi pun dia, lagu Hasrat.
penyanyi dan komposer Amir Jahari pernah melalui fasa hidup yang sangat mencabar apabila terpaksa menjadi gelandangan di Kuala Lumpur selama kira-kira setahun selepas tersingkir daripada program Akademi Fantasia musim ke-9. Beliau memilih untuk tidak pulang ke Sarawak kerana keazamannya yang tinggi untuk membuktikan bakat dalam bidang muzik walaupun terpaksa tidur di tempat awam seperti stesen komuter KTM, perhentian bas dan masjid. Sepanjang tempoh sukar itu, beliau hanya bertemankan sebilah gitar untuk mencari ilham sambil mengikat perut demi kelangsungan hidup di ibu kota. Pengalaman hidup di jalanan itu bagaimanapun menjadi sumber inspirasi terbesar dalam karya-karya seninya yang penuh dengan nilai puitis dan emosi. Kegigihan beliau akhirnya membuahkan hasil yang sangat membanggakan apabila beliau bangkit semula sebagai antara anak seni paling dihormati dalam industri muzik tanah air. Puncak kejayaannya terbukti apabila lagu ciptaannya Hasrat telah dinobatkan sebagai juara lagu di Anugerah Juara Lagu ke-38 sekaligus membuktikan bahawa sejarah hitam sebagai gelandangan bukanlah penghalang untuk mencapai pengiktirafan tertinggi. 3. Arif Peter. Boleh kongsikan sedikit pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Arif selama 2 tahun ni? Saya pernah jadi cleaner malam, saya pernah buat Grab, saya pernah buat lama. Everything saya buat, saya pernah macam lap-lap meja semua, jadi waiter semua. Dan saya pernah macam-macam pekerjaan saya buat. Jadi copywriter, semua benda, buat lagu. Dan masa susah ni saya bersyukur sebab banyak skill saya belajar. Kiranya rumah Arif Peter atau nama sebenarnya Arif Lukman Peter Lisut pernah meniti fasa kehidupan yang sangat perit apabila terpaksa bergelar gelandangan selama kira-kira 2 tahun demi melunaskan hutang perniagaan mencecah 1.2 juta ringgit. Beliau mengambil keputusan drastik untuk menjual segala aset miliknya termasuk rumah dan kereta mewah bagi membayar semula wang mangsa yang terlibat dalam kegagalan pelaburan mata wang digital kendaliannya. Beliau terpaksa menjadikan sebuah kereta Proton Wira lama sebagai rumah dan tempat berteduh sambil melakukan pelbagai kerja rencam seperti mencuci rumah, memotong rumput dan menjadi penghantar makanan untuk mencari sesuap nasi. Kegigihan Arif untuk tidak melarikan diri daripada tanggungjawab akhirnya membuahkan hasil apabila beliau berjaya bangkit semula dan kini dilaporkan telah bebas sepenuhnya daripada belenggu hutang. Kisah pengorbanannya yang sanggup hidup melarat di jalanan demi menjaga amanah dan maruah diri telah menyentuh hati rakyat Malaysia, menjadikannya ikon inspirasi dalam pengurusan kewangan dan integriti. Kini, beliau kembali aktif dalam dunia perniagaan serta sering berkongsi ilmu melalui media sosial bagi membantu orang ramai mengelakkan kesilapan kewangan yang pernah dilaluinya dahulu. 2. Ros Arifin. Menterinya Fahmi Fadzil berkata sumbangan tersebut diharap dapat membakar semangat Ros untuk kembali aktif berkarya sekaligus mengulangi zaman kegemilangannya pada era 80-an. Februari lalu, komposer yang terkenal dengan lagu Kemaafan Dendam yang Terindah dan Dia menerima bantuan kediaman projek perumahan rakyat PPR Muhibah di ibu kota daripada DBKL. Komposer dan pemuzik tersohor Ros Arifin pernah menggemparkan industri seni tanah air apabila dikesan hidup sebagai gelandangan selama kira-kira 3 tahun di sekitar pasar seni, Kuala Lumpur dan Melaka. Pencipta lagu-lagu hits untuk penyanyi legenda seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Fauzia Latif ini terjerumus ke kancah kemiskinan tegar, ekoran kehilangan punca pendapatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah kesihatan yang serius. Dalam tempoh yang sangat mencabar itu, beliau dilaporkan hidup berpindah randah dan pernah beberapa kali diserang angin ahma sehingga menyebabkannya sukar untuk bercakap dan bergerak dengan sempurna. Nasib beliau kemudiannya mendapat perhatian pihak berkuasa dan rakan seni sehingga beliau diberikan bantuan rumah program perumahan rakyat PPR di Kampung Muhibah pada awal tahun 2024 untuk memulakan hidup baru. Walau bagaimanapun, perjalanan hidup tokoh seni ini berakhir apabila beliau meninggal dunia pada 2 Ogos 2025 di usia 63 tahun di Hospital Kajang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau dilaporkan menetap di rumah Seri Kenangan Ceras dan sedang dalam usaha untuk kembali berkarya dengan sokongan Kementerian Komunikasi. 1. Ben Naden. Mari. Hari-hari lu jalan sana sini juga, tak ada pergi mana-mana. Go outstation. Outstation mana? I was in Penang 3 weeks. Yes, ada nyanyi sekarang Still recording, going back next week. Ya kah? From doing recording in Jakarta. Oh, yo. From So you still singing lah? Okay. Penyanyi popular era 80-an Ben Naden pernah melalui penderitaan hidup sebagai gelandangan selama lebih 20 tahun di sekitar kawasan Brickfields,
dan Pasar Seni Kuala Lumpur. Nama besar yang dahulunya dipuja melalui lagu Malas Segar, stanza Sepi Sekeping Hati itu ditemui dalam keadaan yang sangat tidak terurus, berambut panjang dan berpakaian comot sehingga menyentuh hati masyarakat apabila rakaman videonya tular pada tahun 2017. Kejatuhan mendadak beliau daripada puncak kemasyhuran ke jalanan dikaitkan dengan masalah kesihatan mental yang serius, di mana beliau kemudiannya disahkan menghidap skizofrenia yang memerlukan rawatan berterusan. Rintitan daripada penularan kisah tersebut, pihak Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air dan ahli keluarganya telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan beliau bagi mendapatkan rawatan pakar di hospital. Kini keadaan Ben Aden dilaporkan jauh lebih baik dan beliau menetap di sebuah rumah kebajikan sambil dipantau rapi oleh adik-beradiknya bagi memastikan kestabilan kesihatannya terjaga. Walaupun masih dalam fasa pemulihan, semangat seninya tidak pernah luntur apabila beliau berjaya membuat kemunculan semula dengan melancarkan single baharu berjudul Kebahagiaanmu pada tahun 2024 sebagai tanda penghargaan kepada sokongan peminat. Apakah pendapat anda tentang kisah 6 selebriti yang pernah hidup gelandangan? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Adakah anda setuju dengan carta Kak Ponti TV dalam video kali ini? Jangan lupa untuk menonton video lain daripada Kak Ponti TV seperti berikut.